Tahun 2001, Presiden paling berkuasa di muka bumi berdiri depan kamera, seluruh dunia semua tengah perhatikan apa yang Presiden Bush nak cakap selepas tragedi 9/11. Dan dia terlepas cakap satu perkataan. Bukan terorisme, bukan freedom, bukan justice. Dia sebut betul-betul crusade, perang salib. Bush cuba cepat-cepat nak tarik balik kenyataan ini. Tapi dalam psikologi, the first word that escape in real word bukan yang dirancang oleh speechwriter. Yang itu datang daripada dalam diri dia sendiri. Jadi hari ini kita nak bincang satu soalan. Tak ramai yang berani nak sentuh topik ini sebab sejarahnya terlalu panjang dan ia juga sangat tabu. Kebanyakan orang dan media sembang apa yang tersurat. Tapi kali ini kita nak gali yang tersirat. Apakah yang sedang berlaku di Middle East sekarang ini? Di Gaza, di Iraq, di Iran, di Afrika, di seluruh dunia Islam sebenarnya adalah perang salib versi moden. Kalau jawapannya itu memang ini adalah perang salib, adakah ia lebih berbahaya dari perang salib yang asal? Jadi kita kena riset dulu dan faham apa sebenarnya itu perang salib. Lupakan versi Hollywood, versi movie. Tahun 1095, Pope Urban II bagi satu speech. Jerusalem telah dirampas. Tanah suci orang Kristian telah dicemari. Pergi ke sana, bunuh mereka semua dan dosa semua orang akan diampunkan. Jadi disebabkan oleh kenyataan itu, puluhan ribu orang tinggalkan rumah, berjalan kaki ribuan kilometer untuk bunuh orang yang mereka tak pernah jumpa atas nama Tuhan. Bila Crusaders masuk Jerusalem pada 1099, mereka bunuh semua orang. Sehingga ada sejarah mencatatkan darah mengalir sehingga buku lali di jalan-jalan di Jerusalem. Tapi ini realiti yang orang terlepas pandang. Pope sendiri tak pergi berperang. Yang kaya raya dapat tanah baru, dapat harta baru. Church dapat kuasa politik. Rakyat biasa yang pergi beramai-ramai mati. Jadi agama tu cuma banner sahaja. Hadiah sebenarnya adalah kuasa dan harta. Jadi sekarang kita cuba buat test antara perang salib asal ini dengan versi moden hari ini. Dulu, Pop bagi blessing untuk Holy War. Sekarang, politician US macam Pompeo, Mike Pence, even Donald Trump sendiri guna Bible untuk justify sokong Israel. Dulu, slogannya Liberate the Holy Land. Sekarang, Defend Democracy and Civilization. Dulu, massacre, pembunuhan beramai-ramai dikatakan God's will. Sekarang, civilian death dikira collateral damage. Jadi kalau kita buat checklist DNA untuk perang salib yang dulu dan apply pada situasi sekarang ini, hampir semuanya seakan-akan sama, skripnya sama, jalan ceritanya sama. Seterusnya, ini bahagian yang ramai orang tak perasan. Kita kena clear satu benda dulu. Sebab bukan semua orang Kristian itu berfikiran yang sama. Salah pandangan itu. Tapi dekat US ada satu aliran seramai 70 juta penganut yang dipanggil Evangelical Christian. Bagi aliran Evangelical ini, negara Israel mesti wujud secara fizikal dan orang Yahudi mesti kuasai tanah itu sepenuhnya. Barulah Jesus boleh turun balik ke muka bumi ini. Jadi inilah yang dipanggil Christian Zionism. Sebab itu, organisasi diorang ini, Christian United for Israel, lagi besar dari Jewish lobby yang popular macam IPAC. Sebab itu kita tengok bekas Vice President yang dulu, Mike Pence, berdiri di Knesset Israel dan sebut biblical prophecy sebagai asas polisi luar US. Bekas Setiausaha Negara Mike Pompeo dalam kapasiti rasminya juga tidak menolak idea bahawa Donald Trump dihantar untuk melindungi Israel. Tapi sebenarnya ada juga plot twist.
Dalam teologi Kristian Zionism ini, Yahudi sebenarnya bukan kawan kekal mereka. Dalam End Times Prophecy, hujung-hujung cerita nanti, orang Yahudi semua kena convert kepada Christianity atau mati dalam Armageddon. US sokong Israel bukan sebab diorang ni sayang Yahudi. Israel is being used as a stage prop in someone else religious movie. Maksudnya Israel ini, orang Yahudi ini digunakan oleh orang Kristian untuk menyambut balik kedatangan Jesus. Crusaders zaman dulu-dulu tu, diorang betul-betul percaya berjalan ribuan kilometer, mati kelaparan, dan buat semua itu bukan untuk kontrak atau saham. Diorang buat sebab kepercayaan mereka. Tapi zaman moden ini, presiden-presiden US macam Bush dulu ataupun Trump sekarang ini, pagi bagi speech pasal kebebasan, petang sign kontrak berbilion dolar untuk peperangan, untuk rebuild semula negara-negara yang mereka hancurkan. Jadi sebab itu kita tengok saham-saham yang berkaitan dengan military industrial complex semuanya naik ketika berlaku konflik-konflik ini. Dan kita juga kena jujur dengan diri kita sendiri. Kalau ini adalah perang salib zaman moden, Muslim world pun ada pemimpin yang main game yang sama je. Maaf cakap, Saudi Arabia, penjaga dua masjid paling suci, beli senjata dari US dan hampir-hampir normalize relationship dengan Israel dan juga mengepung jiran sesama Muslim seperti di Yaman. Dan kalau kita tengok dalam sedikit, even Hamas itu sendiri pun pada awalnya diasaskan dengan sokongan Israel juga pada tahun 80-an sebagai counter kepada PLO. Jadi Israel ni sebenarnya dia create their own enemy lah. Jadi pada pandangan saya, kesimpulannya, elit menggunakan agama sebagai remote control untuk rakyat biasa. Rakyat biasa mati. Sedangkan para elit ini meraih keuntungan berbilion, bertrilion dolar daripada peperangan. Next, kita ada OIC, 57 negara, 1.8 bilion orang beragama Islam. Tapi economic coordination kita masih lemah. Military power kita juga sangat-sangat bergantung kepada negara barat. Finally, perang salib mungkin tak pernah berakhir pun. Ia cuma berubah bentuk saja. Dari salib cross besi kepada F-35. Dari Pope di Vatican tukar kepada think tanks di Washington dan di Europe. Strukturnya tetap sama. Agama digunakan sebagai banner. Mereka mendapat imbuhan kuasa dan kekayaan, dan rakyat biasa yang bayar dengan darah di jalanan. And at the end of the day, sebelum kita orang Islam asyik tuding jari untuk menyalahkan orang lain, umat Islam sendiri kena berani cermin muka sendiri. Kenapa kita ini mudah sangat ditindas dan dipijak? Sebab again, realitinya kita lemah. Kita lemah serba-serbi. Ekonomi kita tak pegang. Teknologi, inovasi kita jauh ketinggalan. Kita asyik berbalah sesama sendiri, sedangkan musuh kat luar sana pegang market dunia dan cipta senjata paling moden. Selagi kita tak bina kekuatan kewangan dan teknologi sendiri, maka kita akan terus kena pijak. Dunia ni tak kisah pun pasal air mata. Dunia cuma tunduk pada kuasa dan ekonomi. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.